Okey, cukup. So, kita buka ke arah lantai, kita buat dinding lah. Kan? Buat dinding, buat wall. Dinding dia macam ni lah. Kan? Belah lantai. So, dinding dia macam ni. Tebal tu apa? Tebal dia, nak tebal. Tu. 114 mm, 18 mm. Dua-dua belah permukaan. Okey. Dia buat lantai tu kan. Buat lantai pula. Buat dinding, sorry. Dinding dia, kita ikut ni. Cara dia, architecture, wall architectural Okey. So, kat sini dah ada jenis. Cuma kita boleh custom lah kan. Kita ambil lah yang generic 200 mm ni. Klik pada edit type. Kita modify dia lah kan. Klik duplicate. Kita letak lah nama dia brick wall. Apa nama ni, 114 mm. Ikutlah ni kan, ikut drawing tu. Brick wall 114 mm. With 18 mm. 18 mm lepaan simen. Simen plaster kan. Simen plaster. Both side, both P both sided. Both side, okey. Panjang nama dia tu. Lepas tu structure, klik pada edit. Klik pada edit dan kita boleh letak. So, structure ni, both P lah letak. Material ni boleh letak boleh klik button ni. Kita ambil apa? Brick common. Dia ada brick common je. Brick wall. Dia ada brick common. Ambil lah brick common tu kan. Tak ada masalah. Brick common, okey. Pakai je tak kisah. So, tebal dia 114. Dia boleh tengok ni. Belah kiri ni dia ada preview. Klik preview bawah ni, dia ada ni. Okey. Alright. Lepas tu boleh klik pada insert sini. Ni function. Function ni tukar jadi substrate lah kan. Substrate. Tebal dia letak lah 18 kan. Ni bawah. Insert lagi. Ni pun substrate juga. Tebal dia 18 juga. Ni buah atas. Klik pada up. Buat atas tu kan. Material kita pilih. Kita ambil lah simen kan. Simen. Ambil lah ni simen. Plaster tu, plaster. Tak ada Ambil lah simen. Simen. Concrete, sand, simen, skrit. Okey. Ni pun sama lah Concrete, sand, simen, skrit. Sama lah. Okey. Nampak tu. Okey. So, boleh apply dan okey. Lepas tu, boleh draw lah kan. Sini pilih height. Jangan lupa. Sini pilih aras. Dia naik sampai ke aras ceiling. Aras ceiling. Daripada lantai naik ke ceiling. Okay. Alright. Boleh draw lah ikut ni. Draw ikut ni. Perimeter ni kan. Pakai ni je. Rectangle tu kan. Klik je. Draw je. Ni dah ni. Okay. Draw daripada klik sini sampai ke sini. Tekan escape. Alright. Selesai. Bawah ni, dekat bawah kiri ni, dia ada detail level nama dia. Detail level. Pilih fine. Boleh nampak detail dia tu. Ni boleh tukar ni visual style kan. Sekarang pakai hidden line. Kalau pakai realistic. Nampak dinding. So, kita pakai hidden line. Alright. Lepas tu dia ada partition lah dalam kan. So, dinding semua tebal sama. Okay. Ada bilik tidur utama. Bilik tidur 2. Bilik tidur 3. Okay. So, teruskan. Klik pada wall architecture tu. Draw lah ikut ni. Okay.
Dia ada daripada ah, draw lah daripada sini kan. Klik sini sampai sini. Okey. Lepas tu dekat sini, sini ke sini kan. Lepas tu ah, sini, sini ke sini. Lepas tu ni tandas ni. Okey, sini ke sini. Lepas tu sini ya, ya. Kod E1. Dia tu. Okey. Nampak nipis lah dalam ni. 2286. Oh, okey okey. Saya salah lah tu. Tak apa tak apa. Boleh betulkan. Tersalah letak value. Okey tak apa. Tersalah letak value grid. Tak ada masalah. Boleh boleh adjust. Okey, skip. Dia boleh extend sampai sini. Kalau klik wall ni kan. Dekat modify ni. Dia ada trim extend single element. Klik tu. Klik sini. Klik dinding ni kan. Buat extend. Tadi saya ada silap kat sini. Di mana dalam ni sepatutnya A ke A1 2286. 2286. So saya tukar lah. Double klik. Sorry sorry. Saya klik A1 ni, grid line A1 ni letak 2286. Klik dekat nombor tu letak 2286. Enter. Tapi saya rasa nak senang sini lah kan. Kita undo balik, Ctrl Z undo. Saya klik sini, klik nombor ni letak 2286. Gitu. Dah yang lain maintain lah kan. Baru betul. Betul balik nampak besar kan. Okey. Ni boleh align balik dengan grid line ni lah. Dekat modify ni dia ada align. Line. Klik grid line ni dan klik pada tengah dinding tu. Buat escape. Buat cara dia. Boleh adjust lagi pendek balik kan. Pendek sikit. Okey. Save. Itulah dia dinding. Ada lagi tak? Tu je lah kan. Ada lagi. Ni boleh buang ni kat sini. Ni ruang makan ni kan. Makan ni lah modify. Trim extend single element. Klik lah kat sini. Kat design dinding ni. Klik kat ni. Wall ni kan. Buat dia trim. Dia macam trim lah kan. Dalam AutoCAD kita bagi trim. Dalam Revit ni dia nama dia trim juga lah. Kan? Okey.